Halo semua, kembali lagi dalam Sobat-Sobat. Hari ini saya akan membuat video menukarkan tali Kevlar kepada launcher saya. Okay, jadi kalau kau belum tengok lagi video Vault Hikari Lite 7 8, kau pun tengoklah, dia ada tukarkan tali launcher lama saya dengan tali Kevlar. Tapi saya terlupa nak beritahu, sepatutnya saya nak talinya ke sini, tapi dia buat kat sini. Tapi tidak apa, ini ialah masa sesuai juga untuk saya belajar sendiri cara tukar tali kepada ni. Okay, lagipun ni dua-dua brand lain. Ini adalah brand Flame dan ini pula Z brand. Okay, tapi sebelum itu pastikan, okay, saya minta maaf ya. Okay, tapi sebelum itu pastikan korang tekan butang like, subscribe dan tekan butang notification. Sila subscribe kepada channel Vault Hikari juga ya. Okay, saya macam, okay, jadi mula-mula kita akan buka skru ini dahulu. Saya akan menggunakan butang pausa banyak sangat ya. Jadi kamu kena, sekejap, sebelum itu korang cuba dengar ni. Okay, pause. Buka skru. Oh, nampaknya skru dah buka dah. Cuma saya tak perasan mana skru dia. Tapi tidak apa. Okay, kita akan, apa ni? Apa jadi? Aduh, spring keluar tapi tidak apa. Kita nak tali ni saja. Alright. Lepas tu pasang, apa ni? Buka ini. Alright. Boom. Ini ya saya yang ikat ni buat double knot. Mantap kan? Okay, pausa lagi, pausa. Okay, selepas itu yang ini saya kena buka menggunakan screwdriver flat. Bukan driver flat ya. Yang ni kena hati-hati. My whole nak tahu tak Vault Hikari kan, dia buka ni pakai apa? Dia pakai gigi woi. Okay, okay lah, beberapa minit kemudian dan saya ada luka sedikit. Saya berfikir baik saya potong lah benda ni. Alamak, gunting. Gunting ada sini. Saya gunting saja, tak apalah. Lagipun masih lagi panjang daripada tali biasa kan. Baik kita potong saja. Alright. Lepas tu kita keluarkan benda emas ni. Ni untuk flame. Dan untuk Z, saya dah buka dah tali dia. Right. Dan saya keluar perai pakai screwdriver nipis. Hati-hati pakai ni, saya memang terluka tadi. Ya, hati-hati. Okay, dah buka ni. Oi, ai. Okay, macam mana ni nak buat ni? Kita nak buka ni. Okay, kita buka lah. Dan itulah dia sudah buka. Okay, kita keluarkan. Boom, ini pemegang handle tali. Ini juga kita kena buka juga. Right, screwdriver. Let's go, speed. Gotta go fast. And when the speed is sound, and the way they walk around, saya tak ingat lagu Sonic. Sonic apa tu? Sonic X ke apa tu? Oi, Beyblade X, Sonic X. Nice, okay, boom. Screw di situ. Kita buka. Boom. Okay, ni tali lama ya. Sekali dengan ni sekali. Alright. Kita keluarkan. Ini. Boom. Ini kita perlukan. Dan ini tali baru, tali Kevlar. Mari kita bandingkan panjang talinya berapa. Boom. Ni beza panjang dia, lebih panjang walaupun saya dah potong sikit pakai gunting scissor. Alright. Okay.
Lepas tu yang ni pun saya dah ikat juga. Kalau korang tak tahu macam mana nak ikat, korang ikat simpul sekali, lepas tu ikat simpul 2 kali. Jadi lagi besar. Okay. Lepas tu kita masukkan 3, 2. Saya ada 9 minit 16 saat je tinggal. Sebab saya punya storaga sangat penuh. Itulah. Alright. Okay. Lepas tu kita pasang. Lepas tu kita pasang skru. Dan itulah dia. Okay. Sudah ikat. Okay, baiklah. Mana rumah dia? Okay, ni rumah dia. Kita akan pilih rumah yang ada ni line kat sini. Cantumkan line dengan line. 3 to 1 rip. Okay, nampak yang begitu. Lepas tu kita pusing arah lawan jam. My whole life has changed. Oh ya, lupa. Okay, lupa. Kita kena pasang ini. Jadi mula-mula kita masukkan ini ke sini. Alright. Lepas tu ikat simpul yang, okay, ini cara apa yang saya bagi tahu hari tu. Tadi. Pusing ini. Macam ni. Buat bulat. Lepas tu yang ni masuk ke belakang. Macam tu. Nice. Okay. Kita check dahulu. Yup. Tak boleh keluar. Kalau dia boleh keluar, kita buat lagi satu lah. Okay, sekarang saya dah lupa nak buat macam mana. Okay. Okay, macam ni. Lepas tu macam ini. Okay, macam ni. Cantung. Okay, sekejap kita masuk. Okay. Boom, kita masukkan 3, 2, 1. Pastikan masuk betul-betul. Okay. Boom. Macam nice. Okay, baru kita ikat pusing arah lawan jam ya. Pastikan L di bawah. Alright. Lepas tu mari kita mulakan. Okay, macam ni. Lepas tu sebelum kita sekejap. No! Lupa masukkan ni lah. Aduh. Okay, tunggu sebentar lagi. Okay. Akhirnya saya dah masukkan ini punya tube ni. Ambil macam beberapa saat sahaja, bukannya beberapa minit pun. Okay, setelah ikat ni, lepas tu pusing lagi jadi independent. Lepas tu tarik, letak sini. Please. Okay, tu. Letakkan ni. Okay. Betul tak saya letak ni? Macam betul. Lepas tu letakkan skru lah. Okay. Kita touch sini. Okay. Alright. Nice. Okay, masuk saya letak skru. Koi kokoro atte manu wa nani
Obi eteru nua koi gokoro atemaru ne sagashiteru. Okay, sekarang sudah pasang. Tiada ni. Oh. Okay, kalau dia macam ni kita kena longgarkan sedikit. Oh. Hit. Ni. Oh. Adakah ni jadi atau tidak? Kemungkinan saya punya spring ni dia terkeluar lah. Okay, saya tidak tahu apa jadi, tapi itulah. Nah, kita cuba pasang di right spin mode. Jadi ah. Yay! Jadi sukses. Okay, apa yang saya cakap? Tahu awal kalau saya cakap laju sikit sebab saya punya video punya storage nak mula laju. Mula nak habis. Jadi saya tinggal menunggu micro SD card sajalah. Okay, sekarang kita tengok kelajuan yang saya buat kan. Macam Beyblade X. Kita mencuba Sonic X kabel 3, 2, 1. Boom, sukses. Kita cuba last spin pula. Sebelum ni last spin macam teruk. Mungkin lepas ni last spin macam okey. Tidak tahu. Sekarang kita ada Guilty Longinus 3, 2. Kejap. Okay. Saya lupa. Guilty terlalu berat 3. Okay. Masih masalah sikit. Tetapi baguslah ni untuk right spin punya launcher. Dia lebih panjang. Terima kasih Void Curry. Pastikan korang subscribe channel Void Curry ya. Ya, saya video ini agak rushing sedikit lah. Speed run. Okay, tunjuk pastikan korang tekan butang like, subscribe. Pastikan korang tekan butang like, subscribe dan tekan butang notification. Nak lagi saya tengok saya buat. Okay, baik. Okay. Tengok ni. Ada lagi tali Kevlar. Nanti saya akan buat pada launcher Luigi Rosagi saya. Tapi saya kali ni saya pakai yang panjang-panjang punya ya. Pastikan korang tekan butang like. Okay, bye. Bye.